على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين بعيدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان. Okey, Danish boleh susun mengikut susunan nombor yang telah Danish baca pada waktu tadi. من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان. Salah tak apa. والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي Nyalakan lampu tu maksudnya dah habis dah. Kita bagi nyala satu lampu je. Okey. Okey. Ainul tolong tengok mana yang betul, mana yang salah. Okey, ini tolong nyalakan. Betul tak? Okey. Tolak ke depan, tolak ke depan. Ke depan sikit. Okey. Betul ke salah? Salah ni, salah. Ni salah, ni salah. Okey. Tengok yang nombor 5 betul ke salah? Nombor 5 betul tak? Mana yang betul? Okey dah. Jadi yang lain tu tak salah. Okey. Jadi 3 lampu saja. Nombor 1, nombor 7. Okey, jadi Danish telah menjawab 2 daripada 7 soalan. Okey, terima kasih Danish. Seterusnya ini adalah tentang keberkesanan kepada guru. Selepas robot ini dijalankan, murid ini telah mendapat satu ujian tentang susunan solat jenazah. Data yang diperolehi, murid dapat meningkatkan susunan solat jenazah dengan betul dan tepat selepas menggunakan robot. Ini adalah markah-markah yang telah dicatat oleh saya. Ini adalah daripada untuk murid saya, daripada tiga murid pendidikan Islam tahun 6. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk inovasi saya, iaitu roh. Roh itu bermaksud road to heaven, iaitu jalan menuju ke syurga. Selepas manusia menempuh alam rahim, alam dunia dan seterusnya, manusia akan menempuh alam kubur. Jadi dekat sini saya ingin menerangkan tentang tata cara solat jenazah dalam tajuk pendidikan Islam tahun 6. Okey, yang pertama, apabila murid bermain bot ini akan dinyalakan lampu dan dialunkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian murid perlu membaca tata cara solat jenazah ini dasarkan nota yang telah diberikan. Nota ini telah diterangkan tentang tata cara solat jenazah. Nombor 1 iaitu berdiri betul, nombor 2 tajuk niat. Jadi murid akan mengikut murid akan membaca mengikut tata cara yang telah ditetapkan pada yang telah ditekan pada nota yang telah diberikan.
Kemudian apabila murid telah mengingat tata cara tentang solat jenazah, murid akan menyusun satu persatu solat jenazah ini, tata cara solat jenazah ini mengikut susunan, mengikut nombor 1 hingga ke nombor 7. Apabila murid telah menyusun dengan susunan yang betul, maka lampu merah akan menyala. Ini susunan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. Jadi murid akan tahulah, jadi jawapannya nombor 1, 2 dan 3 ni susunan yang betul. Jika murid menyusun dengan susunan yang salah, lampu tidak akan menyala. Jadi murid akan letakkan semula dan merujuk nota yang telah diberikan tentang tata cara solat jenazah. Jika murid menjawab dengan betul, lampu akan menyala. Jika murid tidak menjawab dengan betul, lampu tidak akan menyala, dan seterusnya. Waktu permainan, lampu ini akan berkelip untuk menentukan bahawa permainan sedang dimulakan. Kemudian murid membaca tata cara solat jenazah dengan betul dan tepat mengikut susunan. Inovasi ini dihasilkan adalah untuk murid mengetahui tentang susunan solat jenazah dengan betul, kerana dalam buku teks pendidikan Islam tahun 6 telah menerangkan tentang tata cara solat jenazah ini yang terlalu panjang dan murid susah untuk mengingat. Jadi saya membuat inovasi ini adalah untuk murid dapat menyusun solat jenazah mengikut susunan yang betul dan dapat mengaplikasikan bahawa sesungguhnya mati itu adalah pasti. Itu saja inovasi daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.